Aku puasa tapi merayap ke Singapura, bijak ke bodoh? Naik kereta api daripada Malaysia dengan tak mandinya berjam-jam. Sebabkan aku masih lagi takut nak naik kapal terbang, housemate aku terpaksalah ikut aku pergi naik kereta api. Pukul 2 pagi daripada Gemas, kita orang drive daripada Putrajaya sampai ke sini. Kita orang dah siap-siap mandi sebab kita orang expect besok mungkin tak dapat mandi dekat mana-mana. Masing-masing jakun tak pernah pergi Singapura naik kereta api. Kereta api kita orang bertolak pukul 2 pagi. Yes, memang bersahur dalam train ya. Pagi-pagi buta dah sampai dekat Johor Bahru pukul 6 pagi. Sekarang ni kau tanya aku 6 pagi dekat Johor nak buat apa dekat situ? Batang hidung orang pun aku tak nampak. Dah lah tak boleh makan, nak mandi, nak cari tempat pun susah. Di masjid pun tutup. But finally kita orang berjaya juga naik train pergi ke Singapura. Tapi orang tak tahu yang kita orang tak mandi. Dengan tak ada proper plan ni, kita orang tercengang sampai sana. Nak naik public transport ni tak tahu nak pakai kad ke pakai duit. Duit pun kita orang tak keluarkan, tak tukar. But finally kita orang berjaya juga naik MRT tau. Our first checkpoint of course lah dekat Changi Airport. This is one of the most beautiful things yang aku pernah nampak weh. Kau macam ala-ala masuk dekat Jurassic Park. Dia punya seni bina tu macam zaman-zaman Babylon dulu. Matahari dah terpacak atas kepala. Puasa-puasa juga dah haus dah ni. Siapa suruh buat kerja gila pergi bulan puasa jalan-jalan kat Singapura panas-panas buta ni. Jalan dekat area bandar tu nampak pula ada galeri ni. Kita orang masuk bukan sebab nak melawat tau, sebab dapat aircon sejuk. Lepas tu terus pergi tempat ni kalau kau tak pergi tempat ni maksudnya kau bukan pergi Singapura lah. Kita orang nak jalan-jalan pergi ke tempat yang aku cakap yang ada masjid tu yang memang famous. Tak tahu lah aku famous ke tak kan tempat tu. So aku rasa mungkin ada banyak makanan-makanan yang boleh makan kat situ. Masa ni dah petang dah weh, perut dah berbunyi. Kita orang punya tiket balik pun malam buta. Kita orang decide nak stay sebab kita orang nak pergi dekat Marina Bay tu, nak tengok yang lampu-lampu tu lah. Bazar dekat sini quite fancy weh, tengok makanan dia pun sedap. Terus lepas tu kita orang terus pergi dekat Marina Bay, tunggu masa untuk berbuka. Tara, tibalah waktu malamnya. Cantik kan dia punya lampu-lampu ni. Tapi dia punya show lampu ni biasa-biasa je nya. Sekali seumur hidup pergi tu tak apalah, tapi aku takkan pergi kali kedua ketiga. Lepas tu kita orang pergi jalan-jalan dekat Marina Bay punya mall. Dia punya air dekat tengah-tengah ni nampak macam kalau kau pergi kat The Mines tu. The Mines tu menggunakan air yang betul. Ni air tipu, lepas tu cetek pula tu. Ni landscape yang paling cantik yang aku pernah tengok lah dekat mall. But aku rasa tempat ni menarik sangat-sangat ya. Banyak jenama-jenama yang aku tak pernah tengok pun dekat Malaysia ada dekat sini. Apa-apa pun kita orang dah nak balik ke JB dan memang nak balik tu dah tengah malam buta ya. Apa-apa pun ini adalah trip yang takkan aku lupakan sampai bila-bila.